Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Dafa Khairi Naim binti Khairul Faris dan saya berusia 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Taman Awana. Kod sekolah saya KBA 2098. Hobi saya ialah membaca buku. Manakala cita-cita saya pula menjadi seorang guru. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat menyentuh hati dan memberi inspirasi, berjudul Gadis Luar Biasa. Buku ini diterbitkan oleh Bookcute, sebuah penerbit yang dikenali dengan koleksi bacaan berkualiti untuk golongan muda. Buku ini memaparkan kisah tentang kekuatan, kasih sayang dan ketabahan seorang gadis dalam mengharungi cabaran hidup seharian bersama dua orang adik lelakinya. Terdapat 146 halaman yang bercetak. Buku ini sangat menarik untuk saya mengupas isi di dalamnya. Harga buku ini sangat berpatutan, hanya RM12 untuk semenanjung Malaysia, manakala Sabah dan Sarawak pula berharga RM14 sahaja. Sharina Elisa. Beliau merupakan seorang penulis muda yang dikenali dengan gaya penulisan yang penuh dengan emosi, dekat dengan jiwa remaja dengan syarat dengan nilai murni. Beliau aktif menulis karya-karya motivasi dan fiksyen remaja yang menyentuh tema keluarga, persahabatan dan ketabahan hidup. Gadis Luar Biasa merupakan salah satu karya istimewa beliau yang berjaya menyentuh hati para pembaca. Selain itu, muka hadapannya amat menarik minat saya untuk mengetahui apa yang ditulis oleh pengarang dengan penulisannya senang difahami dan dijiwai. Di dalam novel ini terdapat isi-isi yang sangat menarik, jadi ayo kita dengarkan. Di bahu remaja 16 tahun yang bernama Eza Maisara, terpikul beban sebagai ibu dan ayah kepada dua orang adik lelakinya setelah kematian orang tua mereka sejak pertengahan tahun lalu. Demi amanah, Eza mengunci mulut, telinganya dibiar pekak. Bagi Eza, mulut tempayan boleh ditutup, tetapi mulut manusia hanya berhenti tak kala penat. Dia perlu menjadi seteguh ru di pantai. Batangnya besar dan keras, kulitnya tebal, dahannya kukuh, akarnya kuat. Dengan kecekalan hati dan semangat juangnya, Eza bukan sahaja menjaga adik-adiknya dengan penuh kasih sayang, malah dia juga bijak mengimbangi pelajaran dan kehidupan seharian. Di sekolah, Eza dikenali sebagai pelajar cemerlang yang sentiasa membantu rakan dan guru meskipun sering diuji dengan pelbagai cabaran emosi dan kewangan. Kulit buku ini mengisahkan impian Eza untuk membahagiakan kedua-dua adiknya walaupun cabaran hidup yang dihadapi sangat besar. Belon berwarna merah menjadi bukti bahawa walaupun mereka hidup dalam kesusahan, mereka tetap bahagia kerana kebahagiaan itu bukan bergantung pada harta tetapi pada kasih sayang dan usaha untuk saling menyokong. Gadis Luar Biasa bukan sekadar kisah tentang seorang gadis, tetapi sebuah perjalanan penuh pengorbanan dan kasih sayang yang luar biasa. Ia adalah cerita yang menyentuh jiwa, memberi inspirasi dan memberi impak yang mendalam, terutamanya kepada golongan remaja seperti saya yang sedang mencari makna hidup dan tujuan. Buku ini sangat memberi inspirasi. Saya sangat tertarik dengan watak utama yang kuat semangat dan matang. Dia menjadi lambang gadis moden yang bukan hanya cantik akhlaknya, tetapi juga bijak dan bertanggungjawab. Antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah keberanian adalah menghadapi ketakutan. Kasih sayang keluarga memberi kekuatan. Percaya diri adalah kunci kejayaan. Buku ini sangat sesuai untuk dibaca oleh remaja perempuan, pelajar sekolah yang meningkat dewasa, pelajar yang mencari inspirasi dan kekuatan diri. Sebagai kesimpulan, setiap cabaran adalah peluang untuk berkembang dan seperti Eza, kita semua mampu menjadi luar biasa jika kita tidak berhenti berusaha. Dengan semangat dan tekad, tiada yang mustahil. Jadi marilah kita terus berjuang untuk impian kita walau apapun halangannya.
Saya mengesyorkan buku ini dimasukkan dalam senarai bacaan Nilam dan dijadikan pilihan utama kepada remaja masa kini. Sekian, terima kasih.